Bismillah. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Terima kasih tuan-tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi yang baik untuk semua. Tuan-tuan, ini adalah video rakaman. Saya rekod video ni pun waktu pagi lepas subuh. Jadi tuan-tuan, ini adalah video rakaman yang mana kebanyakan tuan-tuan tonton video ini pada sepatutnya pada 26 Disember tahun 2025 hari Jumaat. Tapi minta maaf tuan-tuan, saya tak boleh nak bersama tuan-tuan secara live. Saya rekod video ni lebih awal. Pada waktu tuan-tuan menonton video ni, saya bersama dengan keluarga saya dekat rumah, bersama dengan keluarga besar saya lah. Okey. So tuan-tuan, saya rekod video ni lebih awal supaya tadabbur kontak kita boleh berjalan seperti biasa. Baik tuan-tuan, tadabbur kontak kita nak sampai ke penghujung-penghujung tema yang membincangkan tentang mendirikan rumah tangga. Jom kita recall apa kita bincang sebelum ni tentang tema tersebut. Pertama, usahakan untuk mendirikan rumah tangga dan mudahkan urusan orang mendirikan rumah tangga. Yang pertama. Yang kedua, rumah tangga didirikan dengan perlaburan harta. Yang ketiga, rumah tangga didirikan dengan pengorbanan harta. Yang keempat, rumah tangga didirikan dengan kesediaan untuk memimpin. Yang kelima, rumah tangga didirikan dengan kesediaan untuk dipimpin. Yang keenam, usah diri rumah tangga dengan orang yang enggan bertanggungjawab. Yang ketujuh, usah diri rumah tangga dengan orang yang enggan memilih Allah. Yang kedelapan, usah diri rumah tangga dengan orang yang menggalak dosa. Yang kesembilan, diri rumah tangga dengan orang yang lebih baik ataupun sekurang-kurangnya orang yang sekufu. Yang kesepuluh, usah diri rumah tangga dengan tujuan nak mengambil kesempatan. Yang kesebelas, usah mulakan poligami rumah tangga melainkan sanggup untuk gagal. Dan yang ke-12, jangan terus membubar rumah tangga yang tidak serasi. Tuan-tuan, baca balik nombor 12. Jangan terus membubar rumah tangga yang tidak serasi. Baca balik. Jangan terus membubar rumah tangga yang tak serasi. Poin nombor 12 tersebut, tuan-tuan, saya nak panjangkan lagi perbincangannya dan kita rujuk ayat hari ini. Hari ini tuan-tuan komen di bawah. Kita rujuk surah At-Tahrim surah ke-66 ayat 5. At-Tahrim surah ke-66. Kita rujuk ayat 5 insya-Allah. Surah At-Tahrim surah ke-66 ayat 5 perbincangan kita pada pagi ini insya-Allah. Tuan-tuan, dalam rumah tangga memang ada badai. Dalam rumah tangga ada cabaran-cabarannya. Yang mana saya sebut, jangan bermudah-mudah, jangan terus pilih untuk membubarkan rumah tangga, untuk melafazkan cerai, untuk membawa haluan masing-masing hanya kerana ada 1, 2, 3 perkara yang kita tidak sehaluan, yang kita tidak serasi. Manakala tuan-tuan, hari ini saya nak rujuk pula ayat 66, surah 66, surah At-Tahrim ayat 5, bercakap tentang isu membubar rumah tangga. Tuan-tuan, mungkin ramai yang tak tahu bahawa Rasulullah SAW, rumah tangga baginda juga ada masalah. Ada masalah, ada isu yang timbul di dalam rumah tangga baginda. Sehingga kan Allah bertegas dalam isu rumah tangga baginda ini dengan menurunkan surah At-Tahrim. Keseluruhan surah At-Tahrim adalah tentang konflik rumah tangga Rasulullah SAW. Saya nak fokus pada satu ayat daripada surah At-Tahrim tersebut. Saya nak ingatkan, ayat ini Allah turunkan awalnya untuk rumah tangga Nabi. Rumah tangga Nabi. Yang mana ia melibatkan dua isteri Nabi, iaitu Aisyah dan juga Hafsah. Aisyah binti Abu Bakar dengan Hafsah binti Umar. Dua orang ini, tuan-tuan, adalah isteri Nabi yang mulia dan mereka adalah anak dua sahabat Nabi yang tinggi martabatnya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, asa rabbuhu, mudah-mudahan Tuhannya. Nya dekat sini adalah Nabi Muhammad SAW. Allah ingatkan para isteri Nabi, terutama sekali dua orang yang ada konflik dengan Rasulullah SAW,
iaitu Aisyah dan juga Hafsah. Asa rabbuhu, mudah-mudahan Tuhannya, in talaqakunna, sekiranya dia menceraikan kalian, an yubdilahu azwajan khairan minkunna, semoga-moga kalau Rasulullah menceraikan kalian, Allah gantikan buat Rasulullah isteri yang lebih baik daripada kalian. Tuan-tuan, dengar perkataan ni elok-elok. Saya dah sebut banyak kali sebelum ni, termasuk pada siri yang lalu, apabila tiada keserasian, jangan bermudah-mudah untuk melafaz cerai. Dalam bila ada konflik yang timbul, tiada keserasian, jangan mengambil jalan singkat dengan terus hendak berpisah. Kerana baik buruk yang ada pada diri pasangan kita, ada baik yang lain yang banyak pada sisi-sisi yang lain. Hargai yang baik, terima kekurangan. Namun tuan-tuan, terkadang keserasian itu tidak boleh dihadirkan. Kadang-kadang konflik yang berlaku itu terlalu berat. Kadang-kadang ketidakserasian itu menyebabkan ketidakselesaan. Ketidakserasian yang tidak boleh dikompromi. Maka apabila berlaku demikian, kita cuba untuk baiki hubungan. Kita cuba untuk menghasilkan keserasian. Kita cuba sehabis baik untuk menyelamatkan rumah tangga. Namun menghadapi jalan buntu. Namun nampaknya hanya sebelah pihak sahaja yang nak membaiki hubungan. Namun nampaknya tidak ada intervensi lagi yang boleh dibuat untuk membaiki rumah tangga tersebut. Maka perkara berikutnya adalah saya nak sampaikan, usah kita rasa ralat untuk membubarkan rumah tangga apabila sampai waktunya. Setelah pun diusahakan untuk diselamatkan. Dalam kes Rasulullah pun ada berlaku konflik rumah tangga sehingga Allah juga membenarkan Rasulullah untuk mengambil Rasulullah tidak menceraikan isterinya, namun Allah Subhanahu Wa Taala membuka jalan kepada Rasulullah jikalau Rasulullah perlu untuk menceraikan isteri-isteri baginda, Allah mengatakan silakan. Maksudnya, jikalau intervensi untuk membaiki hubungan itu tidak berlaku ataupun tidak berjaya berlaku, maka halal untuk berlaku jalan cerai tersebut. Halal untuk berlaku tindakan cerai tersebut. Asa rabbuhu, mudah-mudahan Tuhannya, in talaqakunna, jikalau dia menceraikan kalian, an yubdilahu azwajan khairan minkum, Allah menggantikan untuk baginda isteri-isteri yang lebih baik daripada isteri-isteri yang ada sekarang. Tuan-tuan, dalam konflik rumah tangga, sama ada rumah tangga poligami ataupun rumah tangga monogami, kegagalan, keberjayaan rumah tangga itu cuma tidak semestinya berlaku. Tidak semestinya berlaku ataupun tidak selamanya berlaku. Dalam konflik rumah tangga ini, terkadang ia perlu berakhir dengan jalan cerai. Dan tuan-tuan, jalan cerai itu boleh diambil jikalau telah diusahakan untuk dibaiki hubungan rumah tangga tersebut. Usaha ralat untuk membubar rumah tangga yang tidak harmoni. Usaha rasa ralat untuk membubar rumah tangga yang tak dapat diselamatkan. Sama ada, maksud saya jangan ralat ni adalah, kalaulah cerai itu membaiki masalah, cerai itu adalah jalan yang terbaik, maka pilihlah untuk bercerai. Kadang-kadang tuan-tuan, kita sayang kepada lelaki tersebut atau kita sayang kepada perempuan tersebut. Namun nak buat macam mana? Perempuan tu tak mau pakai tudung. Perempuan tu kita dah kahwin dengan dia 3 tahun, kita bagi peluang untuk dia sikit demi sikit menutup aurat. Tapi selepas 3 tahun berkahwin dengan kita, tidak ada peluang, tidak ada tindakan pun untuk pergi ke arah itu. Setiap kali timbul isu untuk tutup aurat, tiba-tiba dia melenting. Seolah-olah permintaan untuk menutup aurat itu adalah garis merah yang tak boleh dilanggar. Maka tuan-tuan, jikalaulah penceraian akan membaiki hal tersebut, maka penceraian boleh dilakukan. Terkadang, jikalaulah suami kita ni kita sayang, kita masa bercinta tu sweet-sweet saja, tapi lepas 2 tahun kahwin, dia mula naik tangan, dia mula pukul, dia mula ambil ganja, dia mula panah-baran. Maka tuan-tuan, kita nak baiki hubungan, kita cuba untuk jadi isteri yang terbaik untuk dia. Tapi kalau setiap kali nak jadi isteri yang baik mata lebam, setiap kali jadi isteri yang baik mata lebam, jenuh tuan-tuan. Maka tuan-tuan, usaha ralat untuk membubarkan pernikahan begini.
Semoga-moga dengan membubarkan pernikahan ini ada Allah gantikan dengan yang lebih baik kemudiannya. Tuan-tuan, boleh Allah gantikan dengan pasangan yang lebih baik setelah dibaiki ataupun dibubarkan. Dibaiki dengan cara dibubarkan pernikahan yang lama ini. Dunia tak kiamat dengan kita bercerai. Dunia tak kiamat dengan kita bercerai. Kita membubarkan pernikahan. Side note, tuan-tuan, side note. Adalah tak benar jikalau berlaku penceraian kepada anak Adam bergegar arasy Allah Ta'ala. Tidak, tuan-tuan. Palsu hadis tersebut. Hadis tu wujud tapi palsu. Maka tuan-tuan di sini, terkadang penceraian adalah cara untuk menyelesaikan masalah. Penceraian ini kadang-kadang menjadi rahmah. Menjadi rahmah kepada yang bercerai. Menjadi rahmah kepada anak-anak sebahagian keadaannya. Ialah, kalau dia ada ayah yang tidak memberi nafkah, ayah yang panah barat, ayah yang hisap ganja, ayah yang terlibat dengan jenayah. Tuan-tuan, penceraian terkadang menyelamatkan anak itu. Penceraian terkadang menyelamatkan si isteri yang tergantung-gantung tersebut. Sama ada cerai dengan cara suami melafazkan cerai, ataupun cerai dengan cara bawa ke mahkamah syariah untuk difasahkan, untuk dibubarkan pernikahan tersebut. Cerai dengan cara yang macam mana pun, dibubarkan pernikahan itu dengan cara yang bagaimanapun, semoga-moga dengan penceraian tersebut, dengan dibubarkan tersebut, Allah menggantikan dengan yang lebih baik, pasangan yang lebih baik. Tidaklah dunia ini kiamat. Tidaklah harga diri kita jatuh hanya kerana kita bergelar duda ataupun janda. Tidak, tuan-tuan. Mentaliti itu perlu dijauhkan. Semoga-moga dengan berlaku pembubaran tersebut, Allah gantikan dengan yang lebih baik. Siapa lebih baik? Muslimatin. Allah ganti dengan para perempuan yang lebih muslimah. Mu'minatin. Para perempuan yang lebih beriman. Qanitatin. Para perempuan yang lebih taat. Lebih taat pada suami. Taibatin. Para perempuan yang lebih bertaubat. Abidatin. Para perempuan yang lebih beribadah. Saihatin. Para perempuan yang lebih menahan diri. Saibatin wa abkara. Sama ada para perempuan itu telah pernah berkahwin, janda, balu, ataupun para perempuan dara, anak-anak dara yang lain. Tuan-tuan, Allah boleh ganti dengan yang lebih baik. Terkadang, bila kita gagal mendapatkan pasangan yang muslimatin, mu'minatin, muslim dan beriman, mungkin tuan-tuan, dengan dibubarkan pernikahan yang sekarang, Allah boleh gantikan dengan perempuan yang lebih beriman, perempuan yang lebih muslimah. Sama juga tuan-tuan, kalau terkadang dibubarkan pernikahan sekarang, Allah kurniakan suami yang lebih muslim, suami yang lebih mukmin. Qanitatin, isteri dan suami yang lebih taat kepada Allah dan taat kepada suami, kepada pasangan. Taibatin, yang lebih bertaubat. Abidatin, yang lebih beribadah. Saihatin, yang lebih menahan diri. Sayyibatin wa abkara. Sayyibatin wa abkara. Sama ada yang masih janda, yang telah pun janda, yang telah pun balu, ataupun masih lagi anak dara. Tuan-tuan, tidaklah dunia ini, tidaklah pernikahan ini mesti dibina dengan teruna dan dara. Rumah tangga boleh dibina dengan teruna plus janda, teruna plus balu, duda plus anak dara, duda plus janda, semua ini boleh dibina. Dan pernikahan yang dibina meskipun dengan janda ataupun meskipun dengan anak dara ini boleh menjadi rumah tangga yang lebih baik daripada rumah tangga gagal sebelum ini. Jadi tuan-tuan, jikalau telah diusahakan untuk dibaiki keadaan, jikalau telah diusahakan untuk kita buat yang lebih baik terhadap rumah tangga kita yang sedang bergolak, jikalau perlu untuk ambil jalan yang terakhir, maka silakan ambil jalan yang terakhir dan usah terkilan. Berazam, tawakal kepada Allah, lalu laksanakanlah pembubaran tersebut. Maka kesimpulan kita hari ini, tuan-tuan, usah terkilan membubar rumah tangga yang terbukti tidak serasi. Komen di bawah, usah terkilan membubar rumah tangga yang terbukti tidak serasi. Komen di bawah, usah terkilan membubar rumah tangga yang terbukti tidak serasi.
Wallahu a'lam. Tuan-tuan minta maaf saya tak boleh live dengan tuan-tuan pada pagi ni. Saya record video ni lebih awal. Semoga-moga tuan-tuan ini adalah takwim kita berikutnya. Minggu ni minggu yang santai, malam ni tak ada kelas. Kita jumpa tuan-tuan minggu depan insya-Allah. Program ni percuma. Siapa nak infak ke nombor akaun yang tertera. Terima kasih tuan-tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih tuan-puan kerana ikuti perkongsian tadi sehingga penghujungnya. Alhamdulillah. Perkongsian sebentar tadi adalah salah satu daripada insentif percuma di Algebra ini, hasil daripada sumbangan infak daripada orang ramai. Seandainya anda ingin turut sama menyumbang, maka salurkan sumbangan anda ke akaun bank yang tertera. InsyaAllah. Semoga Allah ganti dengan yang lebih baik. Assalamualaikum. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammad. Adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Ya Allah, curahkan rahmat dan keselamatan bagi Nabi junjungan kami Muhammad, selamanya di dalam keabadian, kekekalan kerajaanmu ya Allah. Ya Allah, please shower your blessing and your salvation to the Prophet Muhammad, who we all adore. May he always be under your sovereignty. May he forever be under your loving care. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. 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 Ya Allah, 给我们感恩和可怜，跟老舍穆罕默德是爱他。